Ketika generasi pakcik dan makcik kita dahulu masih lagi terkial-kial menghafal sifir 7 yang amat memusingkan kepala di dalam kelas 3 anggur, dunia anime sebenarnya sudah lama dihurung satu misteri paling agung. Ini bukan pasal konspirasi besar dunia, tetapi tentang anatomi pelik seorang watak ikonik bernama Krillin atau Kurin dalam siri Dragon Ball. Sahabat baik Goku yang botak ini, kalau diikutkan logik sains, boleh dikira sebagai orang kurang upaya kerana mengalami kecacatan kekal sejak lahir. Mukanya rata tanpa sebarang lubang hidung. Namun, kekurangan fizikal ini sebenarnya bertukar menjadi sebuah kelebihan yang sangat berguna. Kita pasti ingat perlawanan epik menentang Bacterian, seorang musuh pengotor yang berbau hancing dan menjadikan kejahanaman ini sebagai senjata utamanya. Krillin hampir tewas dan mengangkat bendera putih pada mulanya. Tetapi selepas diingatkan yang dia memang tidak mempunyai hidung, dia bangkit belasah musuh hingga menang mudah. Tak ada hidung tidak mengapa. Jangan saja kita hilang akal macam kawan sendiri yang masih tegar percaya. Kononnya meniup mata penajam pensel boleh menyebabkan ia tumpul. Akal pendek itu sila simpan sikit buat bekalan hari tua.